Penyimpan emas tak akan rugi. Ini sebabnya. Bunyi macam berani kan kenyataan tu. Jadi misi kita hari ini, kita nak bedah siasat sikit, hujah-hujah dalam artikel ni. Nak faham kenapa dia begitu yakin dengan emas fizikal ni? Ya, memang tajuk tu, tak akan rugi. Terus tangkap perhatian, kan? Emas ni memanglah aset klasik. Tapi pandangan spesifik dalam artikel ni yang kita nak terokai. Kita akan tengok logik di sebalik setiap sebab yang dibagi tu. Terutamanya dalam konteks kewangan peribadi jangka panjang, macam yang penulis tekankan lah. Okey, jom kita mulakan. Tuntutan utama, artikel ni penyimpan emas fizikal katanya tak akan rugi. Hujah pertama dia, harga emas ni secara purata naik dalam jangka masa panjang. Penulis rujuk data 20 tahun. Katanya purata naik dalam 10% setahun. Penting ni dia kaitkan terus dengan kuasa beli duit kertas kita yang makin lama makin susut nilai. Jadi mesej dia jelaslah. Ini bukan skim cepat kaya tau. Ini strategi simpanan. Kena simpan sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Turun naik sikit-sikit tu jangka pendek itu biasa katanya. Yang menarik kat sini ialah macam mana penulis tu letakkan konteks kenaikan 10% tu. Bukan semata-mata potensi untung, tapi lebih kepada, macam mana nak cakap, kestabilan relatif. Kalau banding aset lain yang mungkin lagi tinggi risiko. Sumber ni kaitkan terus kenaikan harga emas dengan inflasi. Bila harga barang naik, harga emas pun cenderung ikut naik. Jadi logik dia macam ni. Emas ni fungsi dia macam benteng pertahanan. Macam itulah. Ia lindungi nilai kekayaan anda daripada susut sebab inflasi. Atau risiko ringgit lemah kan, untuk jangka panjang. Kira macam cara nak kekalkan kuasa beli kita lah. Oh, macam tu. Selain jadi pelindung nilai, artikel tu juga tekankan pasal kecairan emas. Maksudnya, dia kata emas fizikal ni umpama tunai juga. Kalaulah tiba-tiba anda perlu duit segera, emas yang ada dalam simpanan tu boleh jual cepat atau pajak ke arah nu kan, banyak tu kat Malaysia. Jadi ada kelebihan dapat tunai segera. Mungkin tak macam aset lain yang terikat kan, susah nak cairkan. Jadi kalau pegang emas fizikal ni, ikut kata penulis, macam pegang tunai tapi versi kalis inflasi. Lebih kurang macam tu lah. Ya, betul tu. Dan ini bawa kita ke sudut pandang risiko pula yang dibangkitkan dalam artikel. Dia tekankan yang nilai emas ni secara intrinsik dia tak pernah jatuh jadi kosong, sifar. Ini lainlah kalau banding dengan contohnya saham syarikat. Kan boleh jadi tak bernilai langsung kalau syarikat tu muflis ke apa kan. Penulis kata, sejarah tak pernah catat orang jadi muflis semata-mata sebab simpan emas fizikal. Tapi sebaliknya, banyak pula cerita kekayaan susut nilai atau beku bila simpan dalam bentuk duit kertas je atau aset lain yang risiko tinggi. Jadi, selagi emas tu ada kat tangan kita, fizikal, penulis anggap kekayaan tu lebih terjamin lah. Faham. Satu lagi poin penting yang dia ulang-ulang dalam artikel ni ialah pasal ilmu. Penulis tu tegas cakap bukan emas tu sendiri tahu yang buat orang kaya, tapi kefahaman tentang emas. Dia bagi gambaran macam ni, orang tak ada ilmu mungkin takut nak beli emas sebab nampak harga macam mahal ke, tak faham fungsi dia ke. Sebaliknya pula, orang yang ada ilmu pasal sejarah wang, pasal inflasi, pasal peranan emas, dia mungkin lagi takut kalau tak ada simpanan emas langsung. Sebab dia faham potensi emas tu untuk lindungi kekayaan. Malah, ada dia sebut pasal pengalaman 2 orang jutawan, rujuk FB Azizi Ali tu, yang dilaporkan rugi dalam banyak pelaburan lain, tapi untung dengan emas dan hartanah. Ini macam contoh lah, macam mana ilmu tu bantu buat keputusan yang lebih baik. Jadi, kalau kita nak rumuskanlah kan, intipati dari sumber ni. Kelebihan utama simpan emas fizikal, ikut pandangan penulis ni, terletak pada potensi naik nilai jangka panjang sebagai benteng inflasi. Lepas tu, kemudahan dia nak tukar jadi tunai bila perlu, iaitu kecairan dia, dan profil risiko yang dianggap lebih rendah sebab nilai tak mungkin jadi sifar. Tapi kena ingat, semua ni bergantung kuat pada ilmu dan disiplin. Kena simpan untuk jangka panjang. Kalau kita tengok gambaran besar sikit, ini semua sebenarnya pasal strategi pempelbagaian aset. Macam orang selalu kata, jangan letak semua telur dalam satu bakul, kan? Untuk lindungi nilai kekayaan yang kita dah bina. Betul tu. Jadi, berdasarkan apa yang kita bincangkan ni, dari pandangan dalam artikel ni, ada satu soalan penutup untuk anda fikirkan.
dalam pelan kewangan pribadi anda sendiri, apakah peranan yang sesuai untuk aset fizikal macam emas ni berbanding dengan aset atas kertas macam saham ke, bond ke, atau aset digital macam kripto sekarang ni kan? Terutamanya bila anda fikir pasal matlawat jangka panjang anda. Sesuatu untuk direnungkanlah ikut situasi dan selera risiko anda masing-masing.